Halo semua, selamat datang ke Auto Touch Malaysia, saluran anda untuk segala yang berkaitan dengan kereta, motosikal, dan teknologi otomotif. Hari ini, kami akan mengupas segala tentang Pro 2 Ativa, SUV turbo paling mampu milik di Malaysia. Jika anda sedang mempertimbangkan untuk membeli Ativa atau sekadar ingin tahu kelebihannya, tonton video ini hingga akhir untuk mengetahui sama ada Ativa adalah pilihan yang tepat untuk anda. Pro 2 Ativa diperkenalkan di Malaysia pada Mac 2021 dan dengan pantas menjadi antara SUV paling popular dalam segmennya. Dibina berdasarkan Daihatsu New Global Architecture, DNGA, ia berkongsi platform dengan Daihatsu Rocky dan Toyota Rise. SUV kompak ini direka untuk pemanduan bandar tetapi masih menawarkan ruang dan keselesaan untuk keluarga kecil. Satu ciri utama yang menjadikannya unik ialah enjin 1.0L turbo 3 silinder, yang merupakan pertama kali digunakan oleh Pro 2. Enjin 1KR VET ini menghasilkan 98 PS dan 140 Nm torque, dipadankan dengan transmisi CVT, Continuously Variable Transmission, yang memberikan pecutan lancar dan penggunaan bahan api cekap. Pro 2 mendakwa Ativa mampu mencapai 18.9 km per liter, menjadikannya pilihan yang jimat untuk kegunaan harian. Dari segi rekaan luaran, Pro 2 Ativa menampilkan gaya moden dan sporty. Grill hadapan direka dengan garisan agresif, lengkap dengan lampu LED penuh dan lampu nyalaan siang, DRL, LED sebagai ciri standard untuk semua varian. Bergantung pada varian, Ativa didatangkan dengan rim alloy bersaiz 16 inci atau 17 inci, memberikan rupa yang lebih garang di jalan raya. Dengan jarak kelegaan tanah sekitar 200 mm, SUV ini cukup praktikal untuk mengharungi pelbagai jenis jalan di Malaysia. Masuk ke bahagian interior, Ativa menawarkan kabin yang selesa dan moden. Varian tertinggi AV dilengkapi dengan sistem infotainment screen sentuh 9 inci yang menyokong Apple CarPlay dan Android Auto, manakala varian H dan AV hadir dengan paparan digital 7 inci yang memberikan aura premium. Tempat duduk pula bergantung pada varian. Varian X menggunakan fabrik, varian H dengan separa kulit, dan varian AV dengan kulit penuh. Ruang bak menawarkan kapasiti 369 liter, mencukupi untuk kegunaan harian, tetapi ruang tempat duduk belakang mungkin terasa agak sempit berbanding pesaing seperti Proton X50 dan Honda Wave. Dari aspek keselamatan, Pro 2 Ativa sangat cemerlang dalam kelasnya. Semua varian dilengkapi dengan 6 beg udara, brek kecemasan automatik AEB, dan kawalan kestabilan kenderaan VSC. Varian pertengahan dan tertinggi turut mempunyai Pro 2 Smart Drive Assist (PSDA) yang merangkumi Lane Keep Assist, Adaptive Cruise Control, dan Blind Spot Monitoring. Ciri-ciri keselamatan canggih ini biasanya hanya terdapat pada model yang lebih mahal, menjadikan Ativa sebagai pilihan yang sangat berbaloi dalam segmen ini. Jadi, adakah Pro 2 Ativa berbaloi untuk dibeli? Jika anda mencari SUV kompak yang jimat minyak, dilengkapi ciri keselamatan moden, dan harga berpatutan, maka Ativa adalah pilihan yang sangat baik. Ia sesuai untuk pemanduan di bandar, pembeli kereta pertama, atau keluarga kecil yang mahukan praktikaliti sebuah SUV tanpa kos yang tinggi. Namun, jika anda memerlukan lebih kuasa atau ruang belakang yang lebih luas, mungkin Proton X50 adalah pilihan yang lebih baik. Jika anda rasa ulasan ini berguna, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Auto Touch Malaysia untuk lebih banyak review kereta dan perbandingan mendalam. Tinggalkan komen di bawah, apa pendapat anda tentang Pro 2 Ativa? Adakah ia SUV bajet terbaik di Malaysia? Jumpa lagi di video seterusnya.